Lamanya dah tak buat live. Last buat live bila? Last buat live bulan 8 tahun lepas Ya ke bulan 8 tahun lepas. Nampak lama. Ya aku nampak macam nak meninggal. Tengok muka. Teruk tu. Tengok nampak macam penat gila kan. Tak tahu asal tu. Apa je aku cakap time aku buat live dulu sebenarnya? Apa je aku sembang? Yoga. Apa je aku sembang time dulu aku aja buat live. Baik doh Pashkat. Baik doh. Dr. Asmara lah tu nama. Baik doh. Ya Taufik dah lama. Ya anak mami. Apa je aku borak dulu Dulu kan selalu pergi gym. Sekarang pun selalu pergi gym. Apa yang tak? Kak ada cerita lagi ke? Nanti akak buat konten lagi ke? Akak first boyfriend umur berapa? Okay, first crush akak umur 9. Akak macam nak ni lah. Akak macam nak macam mana? Akak macam nak make a move lah. Nak make a move kat dia. Aku nak pegang tangan dia. Aku ingat macam kalau aku pegang tangan nanti dia jatuh cinta kat aku. Lepas tu aku takut. Aku takut kalau aku pegang tangan dia aku ngandung. Sebab time tu baru umur 9 lah. Tak berapa pandai. Kak nak ex talking stage. Tak nak puasa lah esok. Okay, noted. Terima kasih info. Ya, aku takut lah. Aku takut macam kalau... Tapi aku memang sumpah aku nak make a move. Bidadari. Muka akak mengingatkan... tolonglah jangan cakap macam ni weh. Nanti keluar fitnah tu. Nanti keluar kata ni mesti akak punya talking stage 1 lagi kan. Jangan tu. Potong rambut lagi ke? Itulah ingat raya nak. Tapi aku rasa okey dah ni. Talking stage awak paling awak dapat apa? Ya, baju macam nurse scrub. Bukanlah, ni baju kelawar lah. Sempat tak turun 20 kilo sebelum raya? Ada 11 hari ni kalau potong dua-dua kaki sempat kot. Buat pixie cut kena kurus sikit lagi. Kena macam kena cengkong sikit. Talking stage awak yang paling teruk awak dapat. Tolong scroll dekat ni Tolong scroll dekat playlist. Saya tak larat nak cerita lagi. 9 tahun dah fikir pasal mengandung. Bukan je. Mestilah aku kena fikir macam mana anak tu datang. Ni akak tahu. Kak ex ada berapa ramai? Ex tak ramai sangat. Ex ada dalam 5 ke 4 orang je. Tapi talking stage ramai. 16 tahun pula. Tahun lepas ada 16. Please behave. Aku pula behave. Akak macam mana? Tak, akak tak traumatise. Akak gatal. Makin akak semangat nak couple. Cerita yang floss gigi. Floss gigi tu ex aku. 4 tahun aku couple dengan dia. Ada plan nak buat pisikat? Ada kalau saya dapat cengkung sikit. Cantik kak, ni jual apa kak? Saya jual. Kak dulu fikir anak keluar ikut mana? Tak adalah. Tapi memang ingat kalau pegang tangan ni mengandung. Tak tahu macam mana boleh macam. Kak nak tengok Fagler. Malas lah nak masuk bilik. Yang mana paling power? Seramnya. Akak suci. Jangan tanya-tanya benda macam ni. Dah 16 tu tinggal buat frame je lah kalau ada peluang nak pakai balik. Yang 10 orang pula tu kira konten apa pas ni? Tak. Aku nak buat series baru. Aku nak buat series Isap batu. Cuk. Dia peminat Fagler. Jadi korang kalau couple dengan akak jangan duduk sangat aib ni. Nanti jadikan konten. Ya. Kalau pegang tangan terus ngandung. Ya. Dah flosskan gigi kat sinki. Apa ni? Sabar. Bawa bertendang. Mana nasi kangkang saya? Akak makan ramen tadi. Ramen kangkang nak tak? Baik doh bagi head. Aku dah macam rap dah. Aku jual labu tu tadi. 3 tangan. Kalau kau macam labu tak mati badan mau rasai. Gurindam dulu. Jangan mau nak dibuat tekan. Tak tahu tanya dulu. Jangan. Mana. Macam lama tak nampak awak. Saya dah last saya live dulu bulan apa? Bulan 8 tahun lepas. Kelakar lah awak ni. Saya tahu. Assalamualaikum Pak Ahmad. Kami datang nak raya. Dek, nak raya? Acak. Kak cipa. Sis cuba. Cantik je dua-dua. Tapi aku nak duduk. Aku selesa lah macam ni. Suka hati lah. Nak duduk mana. Baik doh. Safio dan Samad. Nak tengok Fangler dah. Typo. Bagan. Rambut pendek dah. Dah rambut pendek. Dah tak ada rambut panjang. Cakap floss gigi. Nampak besar daripada dulu. Jahatnya. Nak kata aku dah tembam lah. Saya doakan awak besar 2 kali ganda daripada saya. Aku tak ada bagi sangat. Helna bagi tanya dia. Sikat tak ada ke kau? Lama je. Position kau sama je. Yelah. Macam mana? Nak kena pada atas ke? Korang nak pada atas ke? Tips kurus kalori deficit. Tapi aku dah tembam lah. 2-3 hari ni makan je. Jangan tunjuk kakak ada yang belum sunat. Sekejap tengok sekejap. Dah sunat dah.
Kan dia kata tembam lah. Ya, dah tembam sikit. Baik dah punch card. Kelakarlah kau kak nak donat satu. Mana? Mana donat? Mana donat? Mana donatnya? Mana? Apa nak? Oh, okay, ada donat. Sorry kak, termakan nasi kangkang. Sorry naik lori lah. Kenapa you macam mak-mak dah? Mana kau tahu aku tak ada anak 5? Haircut apa ni? Haircut ni. Apa yang nama haircut ni? Tak tahulah. Kak macam saya jangan cakap macam ni. Nanti keluar fitnah. Nanti orang kata, oh awak awak pernah talking stage dengan akak tu. Jangan. Wolf cut kak dulu, Wolf cut. Korang tak tengok zaman-zaman aku selalu buat live dulu. Akak nak mini love. Boleh bernafas tak tu kak? Tak. Akak punya spek anti nafas. Lawa rambut kak. Tak apa kak. Ketiak gelap kan? Dia macam trik-trik kan? Dah suruh tunjuk ketiak. Tak payah. Tak elok ugut nasi kangkang time puasa. Oh, lepas puasa boleh lah. Okey lah, raya dah kita bagi nasi kangkang Cuba buka spek. Saya nak Galaxy. Tajam tu je. Kau ganjing ah. Mentang-mentang aku dah tembang kau ganjing. Esok kerja. Esok tak kerja. Esok gym. Suka rambut akak ketiak macam ni kan. Ni macam trik-trik lah. Kenapa kakak pakai spek? Lepas tu kalau tak pakai macam mana nak nampak? Tak nampak. Macam mana nak baca? Akak mesti dah tua kan. Boleh lah dah tak semuda tahun lepas. Kak, kalau talking stage boleh dikira X ke? Kalau saya tak boleh kira X. Sebab tu talking stage kita tak couple pun tak ada declare. Kau baik dah punch kat gym berapa kali seminggu? Gym dalam 5-6 kali seminggu lah. Tengoklah split macam mana. Kak, ada belakang ke orang. Ada orang kat belakang kak. Asyik nasi kangkang je. Bila nak nasi ketiak? Korang fail. Aku kena B. Korang suka yang ketiak-ketiak berbulu. Tapi kan Dengarlah ni. Oh, baik doh Wing. Kawan aku pernah jumpa lelaki yang ada serius. Sebab lelaki tu kata, you boleh tak kalau you lepas jogging ke apa benda, you hantar gambar you kat I. Lajunya akak borak. Sebenarnya akak macam patut akak jadi rapper. Aku patut kalahkan Eminem. Lelaki tu suka. Bukan. Aku cakap pasal kawan aku. Dia tak minta ketiak aku. Ada pula. Tak boleh ulang balik. Hidung saya yang terasa. Ya ke? Tapi memanglah saya punya spek ni memang spek anti nafas. Wow, short hair. Girly. Nasi gimnastik. Wah, aku kena backflip lah. Kat gym tu kerja ke? Oh, awak sebab cara nampak. You ada kat gym I ke? You datang gym I ke? You siapa? Kita kenal ke? Kita pernah nampak kat gym ke? I gym mana? I gym mana? Tengok ketiak akak ada bulu tak? Ada. Takutlah minta ketiak. Takut kan? Takut. Aku pun takut Akak ni suka bercakap dekat apa style haircut. Tak tahulah dek. Rasanya macam short wolf cut. Tapi dia dah memanjang. Nanti dah dekat raya aku potong. Apa ni review? Bukan review ketiak. Review lelaki yang minta review ketiak tu. Kak ceritalah pasal ex akak lagi. Tak nak. Nanti aku dah tak ada bahan nak buat konten. Bagi aku buat konten. Akak cabut ke akak cukur bulu ketiak akak? Akak wax. Macam British Hakim. Mana cakap gym mana kan ramai. Boleh lah. Bos aku pun macam dah baran tu. Dia kata gym tak banyak member. Nanti dia tak nak bagi gaji. Kau datang gym aku, subscribe jadi member. Banyak sikit gaji aku. Kenapa peha akak besar? Itu macam trik-trik kan. Kenapa akak punya peha besar? Pasal aku tunjuk peha aku. Macam tak adalah besar mana. Lepas tu nampak peha kat situ. Tapi memang peha aku besar apa. Peha aku besar ajar. Kak cantik dong, Masya Allah. Terima kasih. Kenapa ex kau semua exotic? Tak tahu. Jumpa kat TikTok. Serius. Dan kebanyakannya aku yang try. Aku yang DM. Hai. I tak sangka you follow back. Banyak je yapping. Apa dah cakap kurus. Akak diet. Tapi ni akak macam dah temam sikit. Akak makan banyak 2-3 hari ni. Badi darling. Bawa lagi kamera. Bapak pervert. Akak exotic. Oh. Ya, dia sisi dalam singki. Kau bayangkan. Dia aku bayangkan lah Aku tak tahulah. Dia macam naik sikit. Lepas tu dia macam aim. Mungkin aku tak tahu tau. Tengok bicep tak ada hari ni. Tak pam lah. Dah berapa 3 hari tak gym. Kak, saya terima kasih. Kak seorang je kat rumah. Ya, akak seorang je kat rumah. Orang lain pergi semayang tarawih. Akak tak semayang tarawih. Baca ke rap doa. Assalamualaikum Faz Ahmad. Kami datang nak beraya. Kata, dek nak raya? Acuk. Kak cipa. Singki tu, tak adalah lepas dia sisi aku pergi kat situ. Tak adalah aku. Geli aku. Kak cipa. Akak kena tumbuk. Tak jangan mengganas dengan saya.
Akak cerita. Sebenarnya diorang tengok. Sebab tu aku rasa diorang dah block aku. Banyak gila orang block aku Faz Ahmad dia rapper number 1. Kami datang nak raya. Dek nak raya? Acuk. Kak cipet. Bad day darling. Aku tak bad day dah. Aku kacip. Akak keluar kejap ni. Kejap ni. Akak keluar kejap je dah. Barat. Ya, dia sisi kat Shinki. Padahal jamban tu sebelah je. Akak tak ada tahu. Okay, sekarang akak ada... Jujur lah Jujur. Jujur, nak jujur ke nak tipu? Tekan 69 kalau nak jujur. Cepat, tekan 69 kalau nak jujur. Cepat. Mesti... Cepat, 69. Tekan 69 kalau nak jujur. Nak jujur. Jejak. Sebenarnya akak ada boyfriend sekarang sebenarnya. Tapi korang... Ya, dah ada 69 tu. Ada boyfriend dah sekarang sebenarnya. Payung bicep. Tak ada. Aku tak pump, tak ada bicep sangat. Tapi... Tak. Korang kena... tak cerita pun tak. Ni boyfriend yang rahsia-rahsia sebab nak mengelak penyakit ain. Jangan keluar dulu. Jangan. Dia trauma dekat jam. Dia kena... Bukan. Sabar semua. Sabar. Kata nak single saya tak pernah cakap. Saya tak pernah cakap dengan awak saya nak single sama-sama dengan awak. Tak ada. Awak jangan nak meletakkan perkataan-perkataan dalam mulut saya. Awak jangan. Keluarkan balik perkataan tu. Saya tak pernah cakap Tapi boyfriend ni baru lagi lah. So kita tak boleh lah nak expose. Kan tekannya penyakit ain. Aku rasa dulu masalah aku sebab aku asyik expose lah. Sebab tu aku asyik break. Bawa bertendang. Kak saya dari... Tapi awak dah masuk. Macam mana saya nak bagi? Awak dah masuk. Akak dah tinggal kita. Tak, ni baru lagi. Bakal konten baru. Aku pun rasa ni bakal konten baru. Sebab dia tak ada cerita. BF ni tapi ni aku sayang jugalah. Macam boleh lah. Aku kalau buat live kan. Tapi ni tak masuk dulu lah. Time bulan 8 dulu. Aku kalau bulan 10. Aku kalau buat live lama duduk dalam ni. 3 jam lah dia duduk. Tahu-tahu minta boyfriend dia. Ada red flag dia type, dia tak baca tau. Jadi kalau dia typo lah. Kadang-kadang kalau kau gaduh sepanjang macam gaduh tu, terus semua dia typo, semua aku tak faham. Pasal aku gaduh pun macam gaduh gitu. Aku tak faham dia cakap apa, dia pun tak faham aku cakap apa. Terhibur tengok awak gelak tak? Jangan bagi akak nak fagler satu. Nak tengok tak akak ada fagler baru. Jom ikut akak jalan-jalan. Kapan terakhir bertemu? Ada fagler baru. Comelkan. Tengok satu lagi orang tua. Comelkan. Jadi topi. Comelkan dia. Sebiji macam anak-anak saya memang dah. Ni fagler. Ni dah habis. Tak apa, fagler tu comel. Saya handsome. Siapa tanya? Mana akak beli fagler? Toy R Us dengan Q Pocket kalau kat Malaysia. Siap ayat. Mata macam akak bagi tahu sekarang. Lepas ni hairstyle apa kak tak tahulah. Tak tahu. Dah tak larat lah nak buat rambut ni. Aku rasa aku dah tua kot. Janganlah keluar ramai-ramai. Janganlah tinggalkan saya. Yelah, saya minta maaf lah. Saya curang Aduh, sorry dah curang. Benar aku nak letak telefon. Aku curang ke? Akak curang ke? Akak tak setia ke? Lepas ni kita buat grup WhatsApp Okay? Lepas ni kita buat grup WhatsApp. Akak nak keluar dengan lelaki mana-mana, kita cakap dalam grup WhatsApp tu dulu, boleh? Siapa nak jadi admin? Boleh? Sekejap. Nak basuh sekarang ke basuh sekejap lagi lah. Lepas tu nanti kita buat grup WhatsApp. Aku nak pergi mana-mana, aku cakap dekat grup WhatsApp tu. Salam semua. Akak hari ni nak keluar dating dengan lelaki. Memanglah dengan lelaki. Okay, akak hari ni nak keluar dating dengan perempuan. Macam tu. Akak tak boleh gerak lah. Akak macam ada wang-wang apa. Waman pui yang. Yelah nantilah. Tunggulah akak buat grup WhatsApp dah. Akak jumpa lelakinya dulu. Baik dah freestyle. Nak suruh akak freestyle ke? Akak buat low taper fade dengan messy quiff. Oh sedih.
Nanti kena B. Kenapa kena B? Oh. Okay. Oh, okay. Akak buat basket. Akak nak buat low taper fade dengan Messi Quiff. Mengah agak bau makan weh. Aku dah lah tembam. Aku kalau dah tembam ni tak boleh ni Pas cuba cari. Lo tak pernah main Leo Match Sorry sikit. Cakap baik sikit Jumpa kat T. Sebab dia kata tak boleh sebut apps lain. Kak cuba buat hairstyle dia. Comel. Laki dah jumpa kan. Dah jumpa dah. Budak SC tu apa weh? Korang kan banyak budak-budak try aku. Aku takut tau. Banyak budak-budak umur 12, umur 14. Yang bawah-bawah 18 try aku ni. Aku tua tau. Aku takut. Menggelupuk. Ya ke? Tapi dah masuk dah tak dapat lah nasi kangkang. Akak minat Rosham yes. Ya, laki orang ada. Itu ada artis try aku. Aku terkejut tapi artis tak laku lah. Kalau awak kakak birthday boo. Ya, banyak budak-budak try aku. Aku takut tau weh. Kan tiba-tiba aku tak buat apa-apa. Aku tak reply. Lepas tu tiba-tiba kan polis datang kat aku. Saya dengar awak ni PDF. Tak nak lah. Dah sedap-sedap tele. Lama tak tengok dah ni gindu. Sekejap bagi akak block dulu. Kak tak rasa tersepit ke? Tak, akak punya spek memang spek anti nafas. Sis, review anak-anak boleh, anak-anak tidur. Okay, hello polis. Akak, lepas tu kan yang banyak budak-budak yang masuk BCPM. Okay, IPM you tak reply siap I tak ada duit ke? IPM you reply janji. Janji. Sekejap. Salam. Assalamualaikum Faz Ahmad. Akak tangan macam laki. Laki pun tak ada tangan cakap. Akak tengah sembang pasal talking stage ke? Tak. Akak tengah sembang pasal Abila banyak budak-budak. Itulah aku suka orang tua dia berdatangnya budak-budak. Aku nak orang tua. Tak nak panjangkan rambut. Aku tak nak. Suka rambut ni sebenarnya. Memang dah tak nak. Macam mana boleh apa? Lin, lama tak sembang. Yelah Afif. Rindulah akak raya birthday. Akak punya baju raya. Satu warna pink, satu kebaya. Satu warna pink, satu warna merah. Sorry, akak agama apa? Banyak orang tanya aku. Kenapa korang sibuk sangat pasal agama orang? Apa yang dalam hati kita ni terasa macam, saya kena tahulah awak ni beragama apa? Saya sangat-sangat ingin mengetahui tentang agama awak. Apa saya nak tahulah. Awak tidak bertudung. Apakah agama awak? Kenapa? Aku tak faham. Lepas tu satu lagi yang semoga berhijrah. Aku appreciate sangat doa-doa korang. Aku sukalah doa korang doakan kebaikan. Tapi macam dalam konten tu tak ada berkaitan. Ibarat korang tengok orang tu macam gemuk kan. Lepas tu korang komen, semoga awak makan salad lepas ni. Kau faham tak? Aku macam tak faham. Minta maaf ya. Tak marah langsung. Akak suka yang tua-tua. Ya, akak suka yang tua-tua. Boleh bernafas ke kak? Tak, ni spek anti nafas. Cerita apa ni? Memang spek tu tutup lubang hidung ke? Ya, akak minat datuk-datuk ke? Datuk kepada cucunya ke? Datuk yang berharta tu? Sukanya dengan cerita macam Maris. Puas dah aku Google Maris tu siapa. Tak jumpa. Berapa banyak ex akak? Ex tak banyak. Talking stage tahun lepas ada 16. Kak, pause rap sekejap. Kau jual labu tu hai badi. Tiga tangkai kalau kau dapat macam labu tak mati. Bernama saya gurinam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanah dulu jangan mana-mana. Tak tahulah weh Maris apa weh. Kalau aku tahu aku dah tengok dah weh. Ada yang suka gula ayah. Ya. Diam kak. I diam. I tak nak cakap dah. Tadi suruh diam kan tak nak cakap dah. Mengajuk tak nak cakap langsung dah. Tak nak cakap. Ajuk. Okey, dah boleh cakap balik. Akak orang Negeri Sembilan ke tak? Akak orang Melaka. Diam kata puji pun merajuk. Bukanlah, tadi ada orang suruh diam. Tak terpaksa masuk.
Jauh sedikit. Tak selesa ke? Tak selesa ke? Akak tak pernah try duda ke? Akak pernah terada skandal dengan lelaki orang. Aku tak tahu dia lelaki orang. Sumpah aku tak tahu dia lelaki orang. Oh, cerita ni aku boleh cerita lah. Cerita ni aku boleh cerita. Aku boleh cerita lagi ke kat konten. Aku lupa. Nantilah aku buat konten. Tak nak cerita kat korang sekarang. Ya, nanti aku search, ya. Lepas habis live ni nanti aku baca balik komen-komen korang. Ya. Melaka kat mana? Kenapa awak nak tahu? Awak nak datang rumah saya ke? Awak nak datang rumah saya ke? Tak boleh. Akak boleh nafas tak? Tak boleh. Ni spek anti nafas kak. Body. Bukan dah ada before test. Itulah boyfriendnya. Akak tak on track ke? Tak sebenarnya. Kenapa? Akak duduk sendiri ke dengan family? Kenapa kalau duduk sendiri awak nak datang ke? Takutnya tak nak lah. Awak baju raya warna apa? Akak macam mana? Akak kurus. Akak diet. Lepas tu akak workout. Akak macam K-pop. Akak tak macam K-pop doh. Aku macam epok-epok adalah. Kak bila nak kahwin? Ikut perancangan dalam 2 tahun lagi lah. Boyfriend dah ada. Boyfriend dah ada. Ya yang ni kekal kan. Ya yang ni bukan bahan konten. Bateri akak dah tak banyak lah. Boleh korang doakan bateri akak banyak. Raya nanti cuti. Tak cuti lah. Apa sebab pula tak cuti? Cuti lah. Takkanlah nak kerja je. Salam kak. Dek. Akak pernah kerja kat gym ke? Akak pernah kerja kat gym je. Akak pernah kerja banyak lah. Tapi sekarang tengah kerja kat gym. Akak mesti pernah buy one. Buy one tu apa? Buy one free one ke? Ya Allah bagi buy one tu apa? Bersatu. B1. Apa ni? Adlin lahir tahun berapa? Adlin lahir tahun 2002. Akak kalau itulah tak tahu. Tak tahu boyfriend kali ni jadi bahan konten ke tidak. Kau dah habis belajar ke Lin? Ni siapa yang tanya aku ni? Belum. Sekarang nak intern B1. Kenapa buy one tu gaduh? One by one ke? Tak faham 016 saya tipu. 24 tahun lah sekarang. Pandainya kira. Kak having the day with joyful. Aku rasa dia dah ada girlfriend lah. Sebab hari tu lalu dekat aku punya Azrul 23 KL. Tak nak, saya tak suka orang yang pandai masak. Nanti kau kata ni tak sedap lah. Yang ni overcook lah. Tak payah. Kak nak panggil mami boleh. Raya nanti dek serius lah. Ya serius 172. Kadang-kadang saya macam 175. Kak nak kahwin dengan Dan X Dan tak. Kak ahli Eminem. Mancungnya hidung kau kancing kan? Kau nak kata spek aku kepik hidung kan? Kak lahir tahun berapa? Duta talking stage. Yelah, boleh je panggil apa-apa talking stage ke HTS ke apa benda. Macam nak panggil. Kak ajar sekolah mana? Kak nampak macam cikgu ke? 123 sebelum pakai heels. Tapi I tak pernah lah pula pakai heels sebab I takut macam gayat. Macam tinggi sangat. Bapak tinggi. Sedihnya. Dia tak nak ngorek kita. Macam mana dia tak nak puasa lah esok. Sedih betul lah. Macam mana? Lepas ni botol pendek juga. Aku tak tahulah. Tapi I suka sebenarnya. Baik kak nak scroll sampai hati tinggal kakak. Cuba diam cakap. Tak nak cakap dah. Tak nak cakap merajuk. I tak nak cakap dengan you dah. Tak nak cakap langsung. Tak nak cakap. Serius tak nak cakap dah. Tak nak cakap. Memang takkan cakap dah. Tapi dia cakap juga. Betul-betul tak nak akak cakap dah ke? Tak apalah, faham je. Noted. Yelah kan. Faham je. Akak kan tak prefect. Puasa-puasa jangan bernafas depan orang kak. Asal. Korang kenapa puasa malam-malam? Korang dekat mana? Dekat Belgium ke apa? Aku tak faham. Bradley. Akak dah ada power ke? Kalau akak tak ada, awak nak masuk line ke? Okay lah Lin, good luck. Thank you. Diam. Aku dah tak tahan. Diam. Noted with thanks. Thank you info. Bolehlah masuk line. Sebenarnya kan aku dah tak ada bateri lah Bye-bye semua. Don't stop. Don't. Bye-bye semua. Sayang korang.